Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Noh nak buat kerabu bunga kantan. Hidangan simple yang bau dia memang cukup membuka selera. Resepi macam ni mengingatkan Cik Noh pada lauk kampung masakan nenek. Sebab nenek suka buat kerabu dengan bahan yang ada keliling rumah aja. Makan dengan nasi panas, cukup terangkatlah menambah nasi. Bunga kantan yang harum kita padankan dengan mangga muda yang rangup, daun selom, serai dan juga sos belacan limau yang padu. Kerabu ni menu yang sihat pula tu. Teknik penting dia, bahan kena hiris halus, sos tuang sikit-sikit sambil adjust. Dan kena ada banyak gabungan elemen rasa dan tekstur. Contoh, pedas, masam, manis dan juga rangup untuk buatkan dia jadi hidangan yang sedap dan menarik. Okey, sekarang kita mula dengan bahan ulaman. Guna pisau yang tajam dan hiris halus anggaran 2 kuntum bunga kantan muda. Yang ni agak besar, jadi Cik Noh guna 1 saja. Kelopak yang luar, yang keras tu boleh tarik buang. Cuba hiris senipis yang boleh, supaya tekstur tu tak kasar sangat, aroma pun sebati, nak makan pun senang. Daun kesum, Cik Noh suka ambil daun dengan batang yang lembut aja. Daun selom pula 1 ikat. Potong kasar saja, tak perlu terlalu halus yang ni. Serai ambillah anggaran 1 ke 2 batang. Buang kulit luar yang keras tu. Tinggalkan bahagian yang putih aja. Kemudian hiris nipis. Lepas tu ambil 1 biji bawang besar, hiris nipis juga. Untuk rasa pedas, Cik Noh guna dalam 5 tangkai cili padi, hiris kasar. Tapi kan nak kurangkan ke, nak lebih pedas ke, korang adjust. Ni Cik Noh tambah 1 biji cabai hijau yang besar ni. Sebab nak bagi nampak cili tu banyak, tapi tak berapa pedas sangat. Mangga muda 1 biji, ni mangga telur ataupun pelam telok lah orang utara cakap. Buang kulit, lepas tu Cik Noh sagat kasar guna penyagat ni. Kalau boleh tu pilihlah mangga muda yang rangup. Dan yang ni kan walaupun warna dia kuning, dia masih rangup tapi tak berapa masam sangat. Kalau kurang masam nanti kita boleh adjustkan tambah limau nipis. Kalau pekat masam tu, kurangkanlah jus limau. Sekarang untuk bahan rangup, kerup-kerap, basuh ikan bilis, toast kering, kemudian goreng dalam kuali, dalam minyak panas lah sampai rangup. Mula-mula memang minyak kena betul panas. Kacau-kacau perlahan. Ni dah senyap dah, maksudnya ikan bilis tu dah mula rangup. Boleh angkat dan toskan minyak. Belacan. Belacan tak ada, nanti kena marah pula. Macam cerita P. Ramlee tu, buat sayur tak letak belacan. Kita bakar dulu, baru naik bau harum dan juga jadi lebih sedap. Okey, dah nampak burn sikit macam ni. Dah naik asap, kira dah okey, dah siap dah. Kacang tanah, ni Cik Noh dah sangai sampai garing dan juga dah buang kulit. Sekarang boleh tumbuk kasar, guna lesung batu. Ataupun korang nak guna pengisar yang kering tu pun boleh. Jangan terlalu halus ya, sebab kita nak rasa tekstur kerup-kerap tu bila makan. Nak guna gajus pun boleh tau. Okey, untuk gula sos kerabu, Cik Noh tunjuk 2 pilihan. Yang ni gula Melaka dan satu lagi gula kabung Thai. Boleh guna salah satu, ikutlah cita rasa. Hari ni Cik Noh nak guna gula kabung Thai. Kaut masuk dalam lesung batu, anggaran 1 sudu besar. Masukkan juga 2 sudu besar sos ikan. Lepas tu masukkan 2 sudu kecil belacan. Kemudian limau, korang boleh guna limau kasturi ataupun limau nipis. Cik Noh perah agak daripada sebiji limau nipis. Limau nipis ni lagi wangi lah kalau nak berbanding dengan limau kasturi. Tumbuk ataupun geseklah semuanya sampai halus dan sebati. Bila semuanya dah larut, rasa dulu. Lepas tu adjust lah dengan garam secukup rasa. Part ni memang kena pandai-pandai lah adjust. Sos ni memang kena seimbang, rasa masam, manis, masin
dan memang ada harum belacan tu. Jangan malu-malulah nak tambah rasa. Dalam mangkuk besar, masukkan bahan hiris tadi. Dan juga mangga muda yang kita dah parut. Gaul rata semua bahan. Lepas tu tuang sos kerabu sedikit demi sedikit sambil gaul. Jangan masuk semua sekaligus. Dan juga sebab satu lagi kita nak kawal rasa dan pastikan semuanya bersalut rata. Cik Noh masukkan juga 1 sudu besar kerisik. Lepas tu gaul lah sampai sebati. Kerisik ni dia bagi rasa lemak yang buatkan kerabu tu rasa lebih menarik lah. Korang boleh rasalah kerabu ni. Kalau nak lebih pedas, tambah lagi cili padi. Kalau perlu masin, tambah garam. Manis apa semua, sesuaikan ikut cita rasa. Akhir sekali, masukkan ikan bilis goreng dan juga kacang tanah yang kita tumbuk kasar tadi. Gaul perlahan saja, jangan lama, supaya ikan bilis tu tak hancur, tak lemau. Kacang tanah pun masih terasalah rangup tu. Boleh transfer masuk pinggan untuk hidangan. Nak nampak lebih menarik kan? Taburlah sikit dengan hirisan bunga kantan, dengan cili padi dan juga ni Cik Noh tabur kacang tanah yang tumbuk kasar. Kerabu ni kan paling sedap kalau kita makan sebaik saja siap gaul. Masa tu semua bahan masih lagi fresh dan juga rangup. Okey, macam biasa kita recap tips penting. Yang pertama, guna bunga kantan muda atau bahagian lembut dan hiris senipis mungkin supaya tekstur tu mudah dimakan dan aroma lebih harum. Kedua, pilih mangga muda yang juga rangup untuk rasa masam dan tekstur kerap-kerap lah bila kita makan. Yang ketiga, belacan seeloknya bakar dulu supaya sos jadi lebih wangi dan tak hanyir. Yang keempat, tuang sos sedikit demi sedikit sambil gaul. Jangan masukkan semua sekaligus. Yang kelima, ikan bilis dan kacang tanah kita masuk pada waktu akhir supaya kekal rangup. Lepas tu, hidangkanlah dengan nasi panas, dengan lauk goreng. Memang dah cukup ngam. Setiap suapan tu kan, ada wangi bunga kantan, rasa masam-masam, kerup-kerup mangga, rasa lemak-lemak kerisik, pedasnya, rangup ikan bilis dengan kacang tanah tu. Memang tak rugilah cuba. Mudah aja pun nak buatnya. Bahan pun ringkas saja kan. Okey korang, jangan lupa cuba ya. Semoga kita jumpa lagi. Bye.